Saya amat sedih, terkilan dan pada masa yang sama marah mengikuti perkembangan berkaitan pemergian mendiang adik Keziah Nisha, seorang pelajar berusia 14 tahun. Sekolah sepatutnya menjadi antara tempat paling selamat untuk anak kita belajar, membesar, membina persahabatan dan mengejar cita-cita. Sebab itu setiap dakwaan berkaitan buli, penghinaan atau unsur perkauman mesti dipandang dengan sangat serius. Saya tidak mahu mendahului siasatan. Kita mesti memberikan ruang kepada polis diraja Malaysia untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh, profesional dan tanpa prejudis bagi menentukan apa sebenarnya yang berlaku. Namun setiap dakwaan mesti disiasat sampai ke akar ambai. Jika siasatan mendapati terdapat individu yang terlibat dalam buli, intimidasi, penghinaan beransur, perkauman atau pelanggaran peraturan, tindakan tegas mesti diambil. Tidak boleh ada usaha melindungi sesiapa. Tidak boleh ada budaya menyapu sesuatu kejadian di bawah karpet. Buli bukan gurauan. Rasisme juga bukan gurauan. Kita pernah dikejutkan dengan kes arwah adik Zara Khairina. Kita tidak boleh menunggu satu lagi tragedi sebelum bertindak. Saya juga mau tegaskan satu perkara. Saya marah bukan kerana Keziah datang daripada kaum tertentu. Saya marah kerana Keziah ialah seorang anak Malaysia. Sama ada mangsanya Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asli atau daripada mana latar belakang sekalipun, pendirian kita mesti sama. Tiada seorang pun anak Malaysia patut dihina, dibuli atau dibuat merasa dirinya lebih rendah hanya kerana nama, warna kulit, bahasa, agama atau keturunannya. Anak-anak tidak dilahirkan dengan kebencian. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka meniru. Sebab itu tanggungjawab membentuk budaya hormat bukan terletak kepada sekolah sahaja. Ibu bapa, keluarga, pendidik, masyarakat, pemimpin dan kita semua mempunyai tanggungjawab. Sekolah sepatutnya menjadi tapak pertama pembinaan perpaduan negara. Setiap murid juga mesti tahu bahawa apabila mereka berkata, saya dibuli atau saya rasa tidak selamat, akan ada orang dewasa yang mendengar dan bertindak. Kita mungkin masih belum mengetahui keseluruhan kebenaran mengenai apa yang berlaku kepada mendiang adik Keziah Nisha. Tetapi satu perkara tidak perlu menunggu keputusan siasatan untuk kita sepakati. Tiada seorang pun anak Malaysia patut takut untuk ke sekolah kerana siapa dirinya. Kepada keluarga mendiang adik Keziah Nisha, saya menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam. Dan kepada semua anak Malaysia, suara anda penting. Jika anda dibuli, dihina, diugut atau berasa tidak selamat, bersuaralah kepada seseorang yang anda percayai. Kita sebagai orang dewasa mempunyai kewajipan untuk mendengar. Sekolah mesti selamat. Anak-anak mesti dilindungi. Buli mesti dihentikan. Perkauman tidak mempunyai tempat dalam kehidupan anak-anak Malaysia. Terima kasih kepada semua yang bekerjasama untuk memastikan sekolah kita kekal menjadi tempat yang selamat untuk semua anak Malaysia.